ke sistem blow off. Okey, blow off, tapi dia punya blow off ni dia spring kita tukar yang lembut. So memang kena custom lah. Saya kena cari kedai spring. Okey, saya buat dalam 5 rate 4 jenis spring, kita akan test lah. Okey. Bila korang dah lepas pada idea, korang tekan RPM, Supercharger dah pusing laju. Okey, throttle body dah terbuka. Okey, yang spring sini akan tertutup. Dia akan tertutup. Sebab dia dah ada laluan lain. Yang spring ni akan menolak. So dia akan masuk. Jadi siapa yang nak main sistem Supercharger, dia kena faham sistem bypass. Bypass sistem So sistem bypass memang kena pakai. Korang boleh modify daripada blow off valve, atau korang boleh beli sistem bypass yang dijual dekat US. Banyak lah, US banyak main Supercharger kan. Diorang pun ada jual. Kalau saya pakai je blow off valve yang murah-murah punya, yang cak ayamnya. Saya tukar dia punya spring, ataupun saya beli kat kedai potong. Beli kedai potong harga murah-murah, 100 ke 100 lebih, RM50 ke. Spring tu kita kena tempah. Yang spring tu tuan-tuan kena carilah dalam internet kat mana tempat buat spring. Tuan-tuan boleh buat 2-3 rate yang lembut. Baru tuan-tuan boleh pakai sistem Supercharger. Okey, jangan lupa tap-tap, like, share tuan-tuan Okey, yang ni tak ada masalah. Yang ni memang dah tak ada masalah. Sebab apa? Dah ada intercooler. Horsepower dia kalau tak salah saya 80 atau 90 horsepower lah. 80-90 horsepower. Dia punya boost dalam 0.5. Then standard horsepower dia kalau tak salah saya 40. Kita dapat 2 kali lebih pada 2 kali ganda lah. Dengan 0.5 boost, kita pakai AMR 500. AMR 500. Okay. Management memang kena main tuan-tuan. Management kena main sebab tuan-tuan kena tune balik. Injector memang kena tukar besar. Okay. And then kereta ni masih pakai sampai sekarang tuan-tuan. Masih pakai sekarang. Okay. Jadi Supercharger ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak main, macam saya kata, sistem blow off valve kena, bypass kena ada, sistem intercooler kena ada. And then Supercharger yang paling challenging ialah macam mana kita nak letak Supercharger tu. Sebab dia besar. Dia besar, lepas tu dia ada tempat nak jalan dia punya belt dia, belting dia. Kalau misalnya Supercharger tu jenis besar, saya tunjuk tuan-tuan Saya tunjuk kat tuan-tuan. Okey. Ini perdana kita buat Supercharger dekat 200 horsepower 200 horsepower.